Hai guys, welcome back to my YouTube channel Ting. Ditertawakan oleh gadisku nama Arisa. Oh Arisa, orang secantik nama. Cantik luar, cantik dalam, cantik macam mama. Hati macam kain banyak anginnya macam papa. Kalau dah merajuk nampak muncul sampai sana. Di Lebraya Plus berkenaan trailer rosak di kilometer 51.45 iaitu di arah utara dari Sedenak ke Simpang Renggam. Status terkini lorong kiri masih ditutup yang menyebabkan trafik bergerak perlahan 3 km. Seterusnya diilir trafik bergerak perlahan dari arah selatan dari Bandar Sujana Putra menuju ke Bandar Garuda Corp. Sementara beralih di Lebraya Petraya, trafik bergerak perlahan dari Kau nak kira moya ni? 5.3 arah utara dari Sapura ke Demais, dari Kuchai 2 ke Simpang Residen. Menuju ke Persiaran Kuchai. Namun di L1 setakat ini trafik masih lagi Tengok ni. Tanjung Lebraya diketua anda. Laporan trafik with Hot FM dibacakan oleh UK Motor Malaysia. Semoga setiap perjalanan anda selamat dan sambutan anda penuh keceriaan. Pukul sawit tak itu tak cari Selamat bercuti. Ni kat atas sana, bukan pokok ni aku rasa. Pokok ni kot. Pokok durian. Dan kat sana pokok kelapa sawit. Nampak tu. Ni pokok pisang. Ada dalam sana hutan. Sebab kita datang sini. Kita datang sini untuk makan durian. Okey, jadi kita masuk dekat kebun durian. Saya tak tahu lah. Sebab saya ikut je. Belum bawa bunyi tidur. Dah tu tak cari sini. Kinan nak kahit. Cik terah dik. Tidak dik. Apa dah? Kina ke. Adik ni nak makan. Saya cakap yang cerah ni kecil ni je. Kan dah lagi. Bukan jauh. Boleh main. Bawa ayat sama. Tak masuk video tak? Ha. Cepatlah tengok ayat kau kat video YouTube tak masuk video mak mana betul. Ayat hai, nama saya Rohani. saya single. Siapa berkenan? Komen dekat bawah. Dah. Dia tak mungkin tak ada dik. Anak dua. Berapa janda ke? Anak dua. Cucu nom. Yang tu dah ada hujung lah tu yang dia rasa keras sikit tu. Yang ni lembut apa? Pakai muntah ni. Tu dah isi dah keras lah tu. Lembut. Tengok ni ya. Memang habis ya. Cinta mampus pokok durian. Cantik. Nak tengok. Wah, nampak cerah. Secerah-cerahnya je. Tengok ni. Ni pun tak habis saya makan untuk dua. Nombor 2 ke 3 Makan 3 kali dah ni. Kalau tak fokus lah pula. Baru fokus. Okay. Atau juga lagi bukit nak.
Kek. Atas belakang-belakang ni semua kek. Semua Ye, kek. gua dia saja dia. Ah, ada buat kek. Ni pun. Ah, tengok buat. Ye. No. Buru-buru. Ada apa ni? Ye. Dari sehari. Tengok video ni. Hujan guys. Kebun. Iyalah kau ni ajar. Aku tak pernah masuk kebun. Kau tahu? Wah, bestnya. Saya suka tak sebenarnya menanam. Tiba nak ada sehari je aku hidup. Tu ada setengah basuh tangan. Saya tak makan durian. So Arisa je yang basuh tangan tu. Aku nak gitu sebenarnya tempat kebun. Saja nak ambil vibe. Sadarlah takkanlah aku nak buat tutorial dia basuh tangan. Memang tak. Saya tak lah dekat bracer saya ni. Tak tahu. So, korang tengok ni. Aku malas lah nak ulang punya kali. Tapi saya dia punya tanah durian dia 5 ekar je. Siapa yang nak ada orang ni order dia. Order dia tak kahwin lagi. Siapa-siapa nak PM bawah ya. Tiba. Orang dia lelaki je. Bapak tinggi siap. Mana ada pokok durian lah. Mana pokok dia? Kejut aku. Jalan tak tengok bawah. Ni pokok pisang. Cantik tu. Nampak jom. Nampak jom lagi tu orang. Mana? Dia ambil durian. Inilah pokok durian ni adik besar ni. Besar gila siut. Makan durian, saya dah sudah rasa panas. Dengan tu tak menjadi sangat ni. Sekabut lah aku. Kan panas tu. Bukan panas sebab apa. Dia panas sebab kan. Tak tahu nak cakap macam mana. Bukan panas sebab ni lah. Dia panas sebab aku makan durian ke? Tak sebab tu. Tu. Tahu kat tanah yang mana. Tapi macam ni lah ya. Pokok durian dia dekat sana tu, hujung sana. Kat sini bukan pokok durian. Kat sini pokok pisang. Cantik tu. Macam budak dara. Sana tu pokok durian. Nampak tu pokok durian. Sana. Sini. Okey. Itu sahaja. Jadi guys, kita kena keluar sebab hujan. Dan kita nak balik lah. Sebab kereta kat luar. Kereta yang ni je dekat dalam. Kereta lain kat luar. Kita nak keluar ni. Kenalah. Tu dulu. Macam kena naik sore-sore. Okay? 2-3 orang.